Angin kering meniup dari selatan amat perlahan. Debu campur habuk dibawa bersama lalu singgah di mana-mana yang tertampan. Mat Lawi sudah berapa lama di kepala bendul muka pintu menghadap matahari jatuh. Mak Jana dan Mak Jonet yang berusia 4 dan 5 tahun mericau mulut di tepi parit tali air belakang dapur. Mereka sedang berebut hendak memegang batang tangkul setelah di sini diletak. Cuma seekor 2 ikan sepat saja yang masuk ke tangkul itu. Mat Lawi duduk termenung di tepi tali air. Hidupnya semakin hari semakin sempit. Kerja kilang tidak menentu, sedangkan isterinya Jebah sedang sarat mengandung. Kerja kilang pakai shift, gaji tak seberapa. Nak angkut hantar pun jauh. Basikal tu makin lama makin usul. Semua benda aku nak kena tanggung. Kalau tak ada aku nanti, macam manalah hidup anak aku nanti? Pak, janganlah fikir sangat. Rezeki kita kan ada. Kau cakap senang lah Jebah. Aku yang nak kena tanggung semua ni. Tapi kita kena kuat, Pak. Kuat apa lagi? Hidup kita dah macam ni dah pun. Mak Lawi memandang matahari yang semakin condong. Angin petang tidak lagi menenangkan seperti dahulu. Ish, Pak, tengok abang ni tak bagi saya pegang tangkul. Benda kecil je pun, main sama-sama. Tapi abang rampas, dia kata saya tak pandai. Memanglah, kau pegang pun tak betul. Korang ni berebut batang tangkul macam berebut harta pusaka. Malu aku. Matahari semakin terik. Bahangnya terasa membakar kulit. Mat Lawi mula berasa pening. Panas betul hari ni. Makin terik. Lebih baik kita pindah. Pindah? Kenapa? Yeay! Alhamdulillah, dapat juga ikan untuk kita hari ni. Bolehlah kita makan nasi panas-panas. Wah, banyaknya. Boleh kita makan kenyang. Kalau dulu, air ni penuh lagi dengan ikan. Tapi korang tengoklah sekarang macam mana. Ikan makin berkurang, air makin keruh. Apalah nak jadi nanti. Tali air itu menjadi nadi kehidupan mereka untuk mandi, masak dan minum. Kita guna air ni je setiap hari. Walaupun keruh, tapi nak buat macam mana? Tapi Bah, kau tengoklah tu. Asap kilang makin menebal. Tak apalah akan jadi nanti. Tak apa, asalkan kita bersama. Engkau pun aku tengok dah makin sarat. Risau aku. Jana! Ya, Pak. Jonet ada. Main elok-elok air dalam tu. Pak. Nanti dah senja balik ya. Saya jaga dia, Pak. Mat Lawi pulang berjalan ke rumahnya yang sederhana. Tiada beranda, tiada anjung, namun di situlah tempat mereka berteduh. Hidup macam ni. Sampai bila lah aku? Pak, masuklah makan dulu. Dah senja ni. Ya, aku datang ni. Kau masak apa untuk menu kita anak beranak hari ni? Yusof, Cin, kau tengok ni. Ratusan ekar tanah ni semua dulu
Hak milik kita. Tapi kau tengok sekarang. Tinggal semak samun, air pun tak dapat nak naik. Macam mana hidup kita nanti? Berbuih tau mulut kita ni, menyumpah semualah arkitek tu sekarang. Bertenanglah Mata Lawi. Bukan kau seorang je rasa. Rancangan ni macam sengaja je buat silap. Takkanlah pemaju tak tahu air tak boleh naik. Betul lah, sudah setahun mah. Sawah kita pun sudah jadi semak samun punya. Tak ada apa-apa pun. Celaka. Kita kena buat batahan ni. Aku akan tulis surat. Kamu berdua kena sokong surat tu. Setuju punya. Maka esoknya, Mak Lawi mengambil lebih 100 tanda tangan penduduk kampung. Satu memorandum disediakan untuk membantah kedudukan tali air yang tidak berguna itu. Bila Mak Lawi di depan rumah, pelita minyak sudah terpasang. Mak Jana dan Mak Jonet sudah mula membaca mukadam. Lepas insya nanti akan diarjanya satu makrak lagi. Malam itu, setelah Mak Jana dan Mak Jonet tidur berkelimpangan di tengah rumah, Mak Lawi tulis surat yang ke-21. Dia menulis kepada menteri, wakil rakyat atau pada sesiapa sahaja yang dia terfikir. Dia terdengar orang batuk-batuk. Mak Lawi tidak bangun menjenguk. Batuk-batuk itu sudah dicamnya. Sudah tentu itu Jebah yang baru balik dari kerja kilang shift malam. Bunyi bekas air dan kenut basikal tua sudah pasti Jebah. Paknya, lebih baik kita pindah saja. Mengapa? Sebab tanah kita ni nak didirikan kilang. Tanah kita Bukan. habis tu. Mati pun aku tak mau. Tanah ni tanah kita. Bolehkah kalau kita tinggal di sini dengan keliling kelalang kilang saja? Siapa kata ni? Di kilang tadi banyak yang bercakap. Diri kilang kepala bapa engkau. Tanah kat sini semua hak kepunyaan orang. Yusuf sudah jual sawahnya yang bersepadan dengan kita. Chin pula. Tak, sawahnya yang berada di kepala tidur kita pun sudah jual. Dan kita, dari kita tinggal di tanah dirang ni, lebih baik kalau kita jual, boleh buat rumah lain. Tinggal di tempat lain tu. Celaka. Tak guna kita nak berkeras. Sekarang aku dah faham kenapa dia buat tali air ni dan kenapa jadi macam ni. Apa ni? Kau tu bongok mana tahu. Jebah merasa kalau masih juga bertegang berhenti menempah celaka. Dia pun bangun untuk mandi. Malam pun semakin suntuk, dia perlu tidur. Tapi Mak Lawi sehingga pukul 1 malam itu sepicing pun tidak dapat lena. Beralih ke kiri, Jebah lena tak sedarkan diri. Beralih ke kanan, persoalan semakin membelit kuota fikirnya. Mak Lawi pun bangun. Jebah tidak sedar. Mak Lawi ingin membuka pintu depan. Jebah tak sedar juga. Mak Lawi tutup pelan-pelan. Jebah tak sedar juga. Mak Lawi pun turun ke tanah. Angin malam sangat lembut tiupannya. Di langit, bintang mengenyit-ngenyit. Mak Lawi perhati cerobong kilang yang jauh. Ternampak bunga api memercik dari cerobong itu. Mak Lawi nampak asap hitam memekat memuji langit. Dipandang keliling, sawah Chin, sawah Jusoh seperti sudah ada bangunan batu bata. Dan di sebelah kiri, tersergam satu industri raksasa. Kemudian dia melihat perenggan sawahnya. Ternampak kelabu asap, mengalir segala macam minyak dan pelonggok sampah sarap. Dulu tu sawah Yusof dengan Chin. Sekarang dah terbina lah bangunan besar-besar. Di nun jauh sana, lagilah besar bangunannya. Apalah nak jadi dekat sawah aku ni. Nak ajar mereka. Siapa? Siapa lagi? Mereka itulah yang merancang sawah kita ni jadi yang tak berguna.
Siapa? Kau ni, sawah kita memanglah tak diambil. Tapi tahan ke kita kalau kita ni tersepik? Itulah jadahnya. Kau ni, betul. Jebah merebah diri, melayan orang sasau di tengah malam berarti gila tak cukup sagi. Mak Lawi pun merebahkan diri dan akhirnya tertidur. Jebah! 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 Cangkul mana cangkul? Nak buat apa? Mana cangkul? Ku tanya mana cangkul? Ada di tepi tangga tu. Matahari semakin tinggi, kerangat Mak Lawi semakin jenuh tumpah. Tanah sawahnya sudah lama tidak dibasahi air. Baik hujan, baik air yang kononnya boleh ditemuak dengan sistem moden. Paknya, Sudahlah Jebah, semua tak guna. kalaupun batas itu terkebak semuanya, tak ada air bendang juga. Kenapa dulu boleh? Dulu tali air ni bukan ada pun. Tapi air masih ada kan? Ha? Nanti mata-mata tangkap. Jadi, kau okey lah kalau orang ambil tanah mak bapak kau. Tapi, seduit pun kau tak dapat. Hujan semakin lebat, kawasan bendang mula becak dan bersulut. Mak Lawi Bismillah. terus menghayun cangkulnya dengan sisa tenaga yang ada. Mak Lawi jatuh tersungkur. Matanya berpinar. Aduh. Dia terbaring di atas tanah. Tidak berdaya lagi untuk bangun ketika hujan terus menyirami bumi. Mak sana. Mak Jonek. Tolong. Jebah. Cangkul yang dihayun tadi terkena tepat pada dahi. Darah mula mengalir bercampur dengan air hujan dan lumpur. Ya. Jana. Jonek. Jebah. Kaki Mak Lawi menendang-nendang. Kedua tangannya bercengkerawang. Namun, dia tidak berdaya lagi mengangkat kepala. Aku tak boleh nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Buih-buih kecil naik ke permukaan air satu-satu. Kemudian, tiada lagi. Di atas rumah, Mak Jana dan Mak Jonik masih bermain. Jebah masih bekerja kilang. Hujan tetap turun membasahi sawah ladang. Batas tali air yang dicangkulnya menjadi saksi. Setapak pun maruah tanah pusaka ini tidak pernah dia gadaikan. Namun, disitulah juga nafas terakhir seorang petani tenggelam bersama impiannya, dihanyutkan oleh arus pemodenan yang tiada belas kasihan. Mak Lawi telah pergi buat selama-lamanya, kecundang dalam perjuangan sunyi mempertahankan bumi warisannya.
persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.